Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Saifuddin Syed Arman, Ketua UMNO Cawangan Pusat Bandar Taman Cepaka, bahagian Pandan. Baru saja menerima surat daripada Ibu Pejabat UMNO bertarikh 2 Jun 2016 yang ditandatangani oleh Tengku Adnan bin Tengku Mansur selaku Setiausaha Agung UMNO. Surat ini adalah pemberitahuan bahawa saya dipecat sebagai ahli UMNO di atas sebab-sebab tindakan saya yang telah melakukan sabotaj terhadap parti dan telah melanggar pasal 20.8 B, C dan F Perlembagaan UMNO dibaca bersama perkara 3.1.2, 3.1.4 dan 3.1.6 Tata Etika Ahli UMNO. Saya rasa agak terkilan kerana pemecatan ini dibuat tanpa merujuk kepada lembaga disiplin. Walaupun lembaga disiplin telah pada satu ketika meminta saya hadir dan saya telah pun memberi jawapan bahawa saya uzur dan minta ditangguhkan, tetapi keputusan MKT ini adalah satu keputusan yang amat mengejutkan. Saya berpandangan bahawa keputusan ini adalah satu keputusan yang tidak adil dan tidak memberi apa-apa kebaikan pun kepada UMNO. Saya telah menjawat jawatan UMNO sebagai Ketua Cawangan daripada tahun 1990. Saya menjadi Ketua Penerangan selama 4 tahun lebih, Ketua Penerangan UMNO bahagian. Saya menjadi AJK UMNO bahagian Ampang Jaya dan Pandan selama lebih 20 tahun. Tapi dengan tiba-tiba surat pemecatan ini datang kepada saya tanpa sebab-sebab yang logik dan mendesabah. Dikatakan saya sabotaj. Apa sabotaj yang saya buat? Adakah kerana saya menegur kepimpinan Perdana Menteri saya dianggap sabotaj kepada parti? Memang benar saya selalu menyarankan supaya Perdana Menteri supaya letak jawatan kerana kepimpinan beliau sudah diragui, kewibawaan beliau sebagai pemimpin sudah diragui, kecurangan beliau dalam mentadbir negara terutamanya dalam isu YNDB sudah diragui dan rakyat sudah ramai yang marah, bangun, memberontak. Tetapi inilah teguran kepada kepimpinan parti. Inilah yang dinamakan demokrasi. Saya tidak pernah mencela UMNO. UMNO adalah wadah perjuangan saya dari 30 tahun yang lalu saya menjadi ahli UMNO. Jadi saya tidak pernah curang, saya tidak pernah sabotaj parti, saya hanya menegur kepimpinan parti demi kebaikan parti. Jadi tindakan ini langsung tidak mencerminkan UMNO sebagai sebuah parti yang berprinsip, beretika, demokrasi. Saya menyeru kepada mereka yang menonton video ini supaya faham akan perasaan jiwa saya sebagai pejuang UMNO selama ini. Jika sekiranya inilah titik perpisahan saya dengan UMNO disebabkan atas dasar saya menentang kecurangan kepimpinan UMNO dan negara pada ketika ini, saya reda. Tetapi saya tidak akan lepaskan perjuangan saya ini. Saya amat menghormati perjuangan mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir, sebagai pejuang agama, bangsa dan negara yang sekarang mempertahankan UMNO sebagai satu imej yang baik dan boleh diketengahkan di peringkat antarabangsa. Tun Dr. Mahathir dengan deklarasi rakyatnya insya-Allah akan membawa rakyat kembali ke pangkal jalan dan menentukan masa depan UMNO yang sebenarnya. Jadi, tidak ada timbul soal sabotaj parti. Apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir dan kami sebagai pejuang parti mengikut
kaedah perjuangan beliau, kami tidak pernah sabotaj parti. Kami nak menentukan parti menuju ke jalan yang baik demi untuk kebaikan bangsa Melayu, agama Melayu dan budaya Melayu. Jadi surat ini saya rasa adalah satu surat yang langsung dilihat tidak bertamadun. Saya kata surat ini tidak bertamadun kerana ianya diserahkan kepada saya tanpa merujuk kepada sebab-sebab yang tertentu, tanpa menunjuk kepada sebab-sebab yang boleh meyakinkan kita yang saya memang mensabotajkan parti. Tidak ada sebab-sebab. Dan saya tahu dan saya yakin penulis surat ini, kalau beginilah cara tulisan dan penyampaiannya, mereka yang menentukan kaedah seperti ini adalah kumpulan orang yang munafik. Dan mereka perlu ditentang habis-habisan demi masa depan UMNO. Kembalilah kita kepada perjuangan yang sebenar. Kembalilah kita kepada kaedah perjuangan yang sebenarnya dengan usaha dan semangat yang jujur dan ikhlas demi menunjukkan kepada agama, bangsa dan negara bahawa kita sebenarnya adalah pejuang UMNO yang asli. Kita tidak mengamalkan budaya merompak, kita tidak mengamalkan budaya menyamun, kita tidak mengamalkan budaya rasuah yang dipelopori oleh kepimpinan parti UMNO sekarang ini. Inilah menyebabkan UMNO rosak. Jangan kita bermegah-megah dengan kemenangan Barisan Nasional di Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar. Hanya disebabkan oleh suapan materialistik. Lucky draw television 46 inci, envelope sebelum mengundi, mainan futsal untuk orang-orang muda, pertandingan futsal, hampers tiap-tiap rumah, kampit-kampit beras ditaburkan 10 kilo tiap-tiap rumah. Jangan lupa, itu semua hanyalah untuk yang dipanggil sebagai rasuah kecil kepada rakyat. Tetapi lihatlah apa yang terjadi selepas sahaja pilihan raya di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Rakyat menerima bala yang pertama. Subsidi gula sudah ditarik balik dengan tanpa sebarang amaran. Inilah dianya saudara-saudara dan perempuan. Mereka boleh memecat saya, mereka boleh memecat siapa saja, boleh memecat siapa saja, tetapi mereka tidak boleh meruntuhkan jiwa perjuangan kami dalam menegakkan kebenaran di dalam UMNO. Kami akan berjuang hingga ketitisan darah yang akhir demi membetulkan UMNO. UMNO adalah wajah perjuangan kami dan kami akan tetap setia kepada UMNO. Tetapi dalam masa yang sama, jika pemimpin-pemimpin di atas adalah pemimpin-pemimpin yang jenis penyangak, rasuah, penyamun dan tidak bertanggungjawab, kita akan perangi habis-habisan. Sekian, terima kasih.